Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Wan Arif Putua Wan Muhammad Zaki. Saya berusia 12 tahun dan saya merupakan murid tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Sri Terbau. Saya bangga kerana dapat mewakili sekolah sebagai skim rencana anti dadah pada peringkat negeri Johor tahun 2025. Saya mempunyai minat yang mendalam bagi memupuk sifat kepimpinan sama ada di rumah maupun di sekolah. Saya yakin dan percaya bahawa program Selak J ini boleh membuka peluang kepada saya untuk menjadi pemimpin yang berkebolehan dan sekaligus dapat mewujudkan sekolah anti dadah. Di samping itu, saya juga telah melaksanakan pelbagai aktiviti Selak J pada tarikh dan waktu yang telah ditetapkan. Antaranya seperti: pertama, menyampaikan mesej 5 minit anti dadah kepada semua murid. Kedua, menyertai coffee break dan pameran anti dadah. Ketiga, menjawab ujian teori PPDA secara dalam talian. Keempat, melakukan aktiviti sukarelawan dan amalan baik. Saya juga telah menghasilkan infografik Selak J tentang jauhi vape. Bagi mengelakkan masyarakat daripada terjebak dengan bahaya vape, beberapa langkah boleh diambil. Pertama, mengadakan kempen melalui iklan, poster dan media massa untuk menyedarkan masyarakat tentang bahaya vape. Kedua, bersukan ataupun aktiviti yang berfaedah. Sertai sukan atau aktiviti sihat bagi mengisi masa lapang dan menjauhkan diri daripada vape. Tiga, ceramah memberi penerangan kepada masyarakat tentang keburukan penggunaan vape. Keempat, kuasakan undang-undang. Kerajaan mengenakan cukai serta melakukan kawalan harga terhadap vape bagi mengurangkan penggunaannya. Katakan tidak kepada vape demi kesihatan dan masa depan yang lebih baik. Sebagai calon Selak J, saya yakin bahawa murid-murid SK Sri Terbau dapat menjadi sebuah komuniti yang bebas daripada perkara yang boleh merosakkan masa depan mereka. Harapan saya agar lebih banyak program seperti SKIM Rencana Anti Dadah ini yang memberi kesedaran bahawa betapa bahayanya dadah bagi kehidupan manusia. Sekian, terima kasih.